Dalam tangan saya ni ialah gold bar 250 gram berketulinan 999 berharga sekitar RM111,000 hari ini. Adakah orang yang mampu nak beli 250 gram ni? Ramai sebenarnya rakyat Malaysia yang sudah memiliki gold bar 250 gram ni. Kebanyakan yang memiliki gold bar seperti ini adalah ahli perniagaan yang rata-rata menyimpan keuntungan dan modal bisnes dalam bentuk emas. Adakah simpanan emas 250 gram ini lebih baik dari menyimpan 5 keping gold bar 50 gram? Semestinya gold bar 250 gram bila dijual semula memberikan spread value terendah yang ditawarkan oleh public gold itu sebanyak 6% saja berbanding dengan gold bar 50 gram. Spread value sekitar 7.5%. Jadi bagi yang ingin memaksimumkan keuntungan dalam simpanan emas, gold bar yang lebih besar memberikan pulangan keuntungan yang lebih berbanding gold bar yang lebih kecil. Pembelian emas dengan public gold adalah sangat-sangat mudah dan boleh dibuat secara online. Nak mula menabung emas di public gold, klik back biru atau klik link di profil saya. InsyaAllah saya akan bantu anda sebaiknya.